Bang, saya datang dan saya nampak motor. Apa ayam gemuk tanpa tulang tu bang? Hampir 200 kilo. Ayam saja. Ini lain daripada lain, jarang boleh jumpa. Bang, apa ayam gemuk tanpa tulang tu bang? Basically, ayam Nimiko ni gemuk tanpa tulang. Sebab apa? Sebab ayam Nimiko ni kita bagi pada korang semua ayam gunting yang tebal, yang bila makan tu memang tanpa tulang. Bila anak-anak nak makan tu tak perlu risau tercekik. Dan basically portion dia banyak. That's why lah jadi gemuk tanpa tulang. Wow, nama tu pun buat tak sabar saya nak datang. Memang ayam ni proses sendiri, bukan jenis ambil yang stok banyak-banyak tu bukan So dekat Nimiko ni memang kita tak ambil stok daripada orang, ayam daripada tempat lain, bukan. Memang kita sendiri yang perap, memang kita sendiri yang proses, memang kita sendiri yang potong. So korang boleh kalau datang tu memang akan rasa cita rasa yang lain. Apa menu best seller bang dekat sini? Kita ada 4 best seller, iaitu ayam gunting ramen, ayam gunting bahagia, ayam gunting Korea cheese, dan paling on top adalah ayam gunting cheese. Dalam nama-nama yang saya sebut ni mungkin ada yang tak tahu, oh ayam gunting bahagia apa? Kejap lagi kita tengok. Alright, tak sabar. Kita boleh masuk dapur bang Boleh. Baik. Bang, saya datang dan saya nampak motor. Apa ada kontes apa ke macam mana? So dekat Nimiko ni kita ada kontes yang mana siapa yang buat video yang paling kreatif akan menang motor EV. Dan kita ada lagi satu kategori yang mana siapa yang buat video view dia paling tinggi menang RM1,000. RM1,000 Macam saya layak ke masuk? Layak. Layak ini contoh motor dia bang ini contoh motor dia. Ini bukan biasa-biasa, boleh upgrade stage sampai stage 3. Ya? Berapa harga motor dia bang? Harga motor ni RM4,400. Syarat bang, syarat. Okey, syarat untuk join, datang je dekat Nimiko, beli je apa-apa item Nimiko, and then buat satu video ASMR review ke apa-apa, and then post di TikTok abang angkat semua. Pastikan hashtag Nimiko Contest 1K dan mention Nimiko Trading. So secara automatiknya abang akak telah join Nimiko punya kontes. Jadi kat sini memang take away saja. Tak boleh makan sini. Boleh order dulu dekat kaunter, and then tunggu, dan bila order siap boleh pick up. Macam mana nak order online? Shopee Food ke? Foodpanda ke ada? Untuk order online, yang mana kita ada 2 jenis. Yang mana delivery, kita pakai 4 app Misi, Grab Food, Foodpanda dan juga Shopee Food. So kalau abang akak nak order and then nak pick up sendiri, boleh order juga dekat kita punya admin. Bang, apa special menu ni bang? Untuk bulan ni, daripada 1 hari bulan 11 sampai 14 hari bulan 12, yang mana kita ada satu produk yang kita release, Nimi Bun. Yang mana Nimi Bun ni adalah gandingan roti, ikan bilis dengan ayam gunting. Dia memang tekak-tekak orang Melayu kita lah. Memang kena dengan orang Melayu kita. Dalam sehari biasa preparation berapa kilo ayam? Hampir 200 kilo. Ayam saja? Termasuklah ayam gunting. Lagi ayam apa lagi tadi? Ayam gunting ramen. Ayam gunting ramen. Ayam gunting bahagia. Berapa tahun dah buat mereka? 3 tahun lebih. Asalnya memang jual ayam gunting je? Pada asalnya memang ayam gunting sahaja. Dan kita always abah baik. Yang mana customer nak menu macam ni, kita bawa keluar. Customer nak menu yang lain sikit, kita bawa keluar. Saya tengok menu abang ni inovasi. Maksudnya lain daripada yang lain. Ya, betul. Dia tak ada dekat tempat lain. Ya, betul. Boleh sebut apa nama abang punya media sosial? Nimiko Trading. Nimiko Trading Ini ayam dah dimasak bos Sini buat ikut order. Order baru goreng. Ya, betul. Kalau budak-budak atas sini dia order apa bos? Mostly dia orang akan order ayam gunting cheese lah. Cheese cheese memang belanja betul tak berkira. Ini untuk satu layer. Layer kedua kami akan buat lagi tambah lebih ni Ini menu dia, nama menu dia ayam gunting bahagia. Mudah-mudahan siapa yang makan ni, yang tengah ditimpa tak kebahagiaan, dia boleh bahagia lah, InsyaAllah. Sos dia boleh pilih kan, garlic ataupun sos bahagia. Ini menu apa bos? Ayam gunting ramen. Ayam gunting ramen Ini adalah ayam gunting cheese. Nampak? Ayam gunting cheese. Serambak macam tu. Oh, ini beza macam kotak pizza ni. Ini lain daripada lain, jarang boleh jumpa. Ini ayam gunting bahagia. Dia ada pertama dia ada ayam gunting, ada roti sekali. Dia ada roti, garlic bread dan sos dia.
Untuk ayam gunting bahagia ni ada 2 sos, iaitu sos bahagia dan sos garlic. So ini adalah Ni Mi Ban. Burger. Oh, Ni Mi Ban. Okey, kita berada di Ni Mi Ko, ayam gemuk tanpa tulang. Lokasi di Taiping. Apa yang best, ayam proses sendiri. Bukan ambil dekat orang yang supply banyak-banyak macam setengah orang jual tu kan. Ini memang dibuat sendiri ayam ni. Kemudian dia banyak set. Dia ada yang ayam gunting ramen. Ini ayam gunting ramen. Ada ramen, ada sos cheesy, ada ayam gunting. Kemudian yang ni nampak macam special sikit, iaitu ayam gunting bahagia. Dia boleh buat pilihan nak sos garlic ataupun sos bahagia. Jadi yang kurang bahagia, ini menu yang sesuai untuk dia. Dia ada roti ayam gunting. Dia ada juga ini yang saya tak sabar nak cuba ni adalah Ni Mi Ban. Ini yang tengah best seller yang paling ramai order. Dia ada juga ayam gunting cheese. Tanpa bercakap banyak, kita nak cuba yang ayam gunting ramen dahulu sebab saya takut sejuk. Jadi kita makan yang ni dululah. Sebelum tu kita nak rasa ayam dia dulu. Bismillah. Oh, betul. Ayam ni gemuk, isi dia banyak. Ini flavoring dia. Mungkin yang ni yang pedas kot. Bismillah. Apa yang dia kata tu betul. Gemuk tanpa tulang. Okay, kita nak cuba dengan sos cheese dia. Bismillah. Saya respect dekat dia sebab dia banyak menu. Ayam gunting ramen. Bismillah. Oh, ini ramen ni memang pedas lah. Tapi saya suka ayam gunting ni. Sebab kita tahu ini peniaga dia bukan main-main. Bismillah. Bismillah. Menu yang kedua adalah ni ayam gunting cheese. Bismillah. Oh, cheese dia banyak. Bismillah. Cheese dia tak muak, sangat creamy. Budak suka, bapak budak, mak budak pun suka. Bismillah. Tengok kat sini, sangat ramai orang datang. Okay, kita nak cuba menu yang seterusnya. Apa yang membezakan adalah dia ada roti. Ambil ayam letak kat sini. Okey, terlipat. Kemudian saya nak makan dengan sos garlic. Bismillah. Jadi sos garlic dia sangat-sangat pekat. Rasa garlic dia kuat. Sos bahagia. Bismillah. Bahagia semua rasa dia. Dia ada masam, maksudnya ada tomato sauce dalam dia dan creamy. Bismillah. Tapi saya lebih suka yang garlic. Garlic dia memang sangat-sangat syahdu dan padu. Bismillah. Sebelum tu korang jangan lupa kontes video kreatif. Korang boleh buat video, kemudian ASMR ke, review, macam-macam video korang boleh buat. Siapa yang paling kreatif, kemudian korang boleh menang RM1,000. Dan juga boleh menang motor EV, elektrik. Okey, menu terakhir, Ni Mi Ban. Dia burger, tapi dalam ni ada flavor ikan bilis, kata bos. Oh, panas-panas lagi. Ayam dia masih panas. Bismillah. Dalam dia, ni pickle, kemudian ada sekeping ayam gunting. Dia ada flavor ikan bilis. Dia ada ikan bilis dalam dia. Memang rasa Melayu betul. Bismillah. Kalau makan dengan garlic sauce ni boleh sedap. Bismillah. Barang jadi. Patutlah sehari boleh jual 200 kilo ayam. Dahsyat kan? Tengok pada customer dia, tengok daripada kedai dia, tengok cara dia berniaga. Dia bukan berniaga main-main guys. Okay, kalau korang order set, boleh dapat sekali dengan air. Macam tadi saya order ala carte. Okay, kita kacau dulu air ni. Bismillah. Air strawberry memang sedap. Manis, bergas. Ni korang boleh juga order online. Boleh juga order melalui WhatsApp. Nanti kita letak nombor telefon. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum.